Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella Sansan Masa ya sikap itu satu hari satu khabar Hari ni saya nak khabar di segi keluar negara sikit banyak lah. Di segi masa sekarang tu kita kena tahulah nak ya masa lalu ni tu di segi falah kita tu teruk benar lah. Falah kita masa sekarang tu kena zoling dengan Yahudi tu orang panggil kuat. Kuat benar dok kena zolim masa sekarang. Sebab itulah kita kena tahu, kita kena mewak padu, kita kena mewak doli. Kita jangan diralik, jangan dicemuh di segi berita okey kita dok kena buat zolim kepada keluar negara, kepada Yahudi ke sana tu. Ya, apa? Nanti bina buat insya-Allah tagi biasa ada nah. Tu nak ya masa sekarang kuat benar. Apa tu di segi kita tu kalau masa kita ada tengok dalam social media tu nak ya tu pemberita tu banyak lah. Hak mana cerak, hak mana tak cerak tu wallah lah. Tetapi pemberita tu saya duk nampak ada segi tu banyak perkara kat sana tu jadi banyak lah nak ya tu duk kena zoling dengan for Yahudi. Pas Yahudi kat sana tu dia buat jadi kuat benar lah. Dia buat kuat benar. Tak kira. Ikut nampak lah. Nampak kok falah kita duk berjalan, duk bergerak kok tu lagi mengenak gi agak panggil jiwa zoling belaka. Nampak demo hak mengelah kali hak saya ayat lepas ayat dari segi orang panggil bakar for pemberita. Iaitu nak kau ke sana itu marah dulu. Nak ayat hak tu hak sedih, hak tu hak panggil demo pakai dok kecek dok wera lah hak tu. Lepas tu hak lain-lain lagi tu banyak juga. Dari segi mengenak di segi tempat duduk, mengenak ikut nampak for Islam kita duduk mana dok seni dalam falah ke sana tu dialah jiwa gi kaca ju tempat tu patu gi zoling ju tempat tu. Ana ya tahu falah kita ke sana tu nyanyo sebab itulah ulama masa sekarang hak kita dok tengok dalam social media lah. Ulama hak Islam dia kata wajib di segi demo orang Islam semua hak duk tah bom hak duk tah dunia ni wajib jihad. Wajib perang dengan hak Yahudi tu sanilah. Tu hak tu duk tah kita lah. Seria di segi mana. Kita duduk jauh gini kita tak ada masuk dalam kumpulan yang satu, masuk dalam kumpulan yang dua hingga sampai kumpulan yang 10 dia ada satu hingga sampai 10. Kita wajib di segi mana? Kita wajib di segi mana? Kita kena buat lah di segi tu. Kalau bahasa turut maklumat ni lah, kita wajib di segi mana? Di segi dekoh ke, di segi doa ke, di segi Allah jatuh lagi sekali dengan demo ke. Kita di segi mana kita tu? Masa sekarang ya ada 10. Apa tu di segi orang panggil conti, di segi duk serai masa sekarang tu kau kuat. Kau nama kau kuat, kau nama patut di segi negara dia kata ni di segi for dia, bukan negara dia asal tak ada negara kali di segi for Yahudi kata ni. Di segi for dia kata ni tu kuat tak kuat di segi for dia sendiri pun jadi tak kaki juga. Jadi tak sama juga for dia sendiri kata ni tu. Pakak dok patong, pakak dok pualah for dia kata ni tu. Di segi for Yahudi sendiri pun. Patut kalau masa kita tengok dalam hak dok buat zoling Islam dengan masa lama dah, dengan masa Allah ni pun dok nampak zoling kau zahir kau kuat kau cerak. Patut orang nerima Islam. Orang masuk Islam pun banyak dia kau. Banyak benar kalau masa kita tengok for Yahudi sendiri pun ada. Banyak juga masuk Islam banyak. Patut di segi sikit lagi iaitu dok buat mengenak dok peracur for Yahudi dok peracur dok karu dok gosek dok zolim for Islam tu sama juga dengan apa panggil sokongnya dia. Iaitu for mereka for Trump kesan ni sokongnya dia sama sekali dengan dia lah kesan itu. Patut di segi tempat ni pun dia itu juga sekarang juga patut di segi orang panggil julak merah. Julak merah ke sana tu for dia ke sana tu kuat juga. Lak merah ke sana lah di segi pemberita saya dak tengok ni lah pemberita ni di segi orang panggil the truth duk baik. Benar tak benar lagu mana wala the truth duk dia kata julak merah ke sana pun kuat juga. Di segi mereka ke sana kena
serai dengan Yaman lah. Yaman gitu serai kapal laut. Serai kapal musuh kapal terbang dia kat sana tu. Jatuh di drone for dia kat sana tu. Punuh hancur kat tu banyak juga. Di segi Laut Merah kat sana ni kalau masa kita tengok dalam pemberitaan ni Fort Mecca kat sana tu ya tak payah anak ya tak Allah lah dengan Yaman kat sana tu. Anak ya di segi Laut Merah. Anak ya tak masa sekarang kau duk kuat lah support dia. Duk kuat lama-lama dah tetapi kita tak ada mewak peduli mana. Dia kata nak beradu masa apa bulan telah lepas tu ni dia beradu start dia. Beradu Yahudi kita tahu dah. Kita dah tahu semua dah. Beradu dia tu kecek tu boleh beradu tetapi perbuatan tu dia tu tak ada beradu. Kau beradu dia kat sana tu duk mengenak duk zoling juga. Tetapi pemberita pun kita dah tahulah di segi Yahudi tu dia katuk belakang pemberita. Saya boleh jadi kalau bahasa saya kecek kalimah dengan kasar, dengan kuat, dengan turut tak ada sensor langsung di segi saya ni boleh jadi tak ada lah cang saya tu. Sebab itulah saya pun itu tak boleh. Sebab masa sekarang cang saya ni jadi cahaya kuning. Sebab tu setengah daripada setengah tu tak nampak di segi cang saya. Ada setengah daripada setengah. Oi, dok buat lagi weh masa sekarang. Dok buat lagi weh, dok sapa lagi, dok oyak khobar lagi di segi falah kita. Saya pun ya semua. Kau ada maklumat baru-baru saya sapa lah. Tetapi demo tak nampak. Tu demo tak nampak. Kalau masa hok nampak tu pakak-pakak sapa tak apa insya-Allah lah. Kok mana untuk saya pun boleh sekadar saya boleh buat. Saya boleh buat sekadar ni saya pun buat sekadar ni lah. Kita boleh buat sekadar mana kita buat sekadar tu lah. Nak ya ta semua jawab teh kita belakang. Tu kalau bahasa kita ada jawab teh tak ada apalah di segi kita nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala masa akhirat ni kita boleh jawab teh tak ada apa. Kita nak jutu semua perbuatan di atas dunia ni semua kena ada jawab teh belakang. Kena ada jawab teh belakang. Perbuatan kena ada jawab teh belakang. Sebab itulah kita masa sekarang tu kita kena orang panggil kita kena kemenuan. Kita kena jaga diri kita. Kita kena kita kena try terang. Kita nak buat gapo kita kena mikir dulu masa sekarang sebab semua tu kena ada jawab. Jawab teh kena ada. Ikut di segi papa pun kena ada jawab pe. Tu ayat tak kita ke sana tu. Abah. Nak ayat tak berita masa sekarang tu 20 banyak juga 20 tapi saya tak semai ayat lah. Hak ni boleh jadi hak orang yang tiga untuk nak apa? Untuk nak jadi masalah. Di segi kok tu kan ni kita tak sel lah jadi masalah kok tu kan ni. Saya pun nak sapa dengan hok dok nampak. Di segi hok tak nampak kok ana tu wallahualam lah hak tu saya tak sel sapa lah nak ya masa sekarang dok zoling kuat. Tu di keluar negara. Harap kita tahu tak lah masa sekarang hok dok tak ada hok dok apa? Hok dok tak ada padu di segi Islam kita dok kena zoling tu. Kita pakai buat padu sikit kita pakai doa lah. Doa selebih baik selebih molek di segi kita. Kita tak boleh tak ada kuasa nak pergi Allah jatuh gi duk sama dengan dia. Kita tak boleh nak zakat tak boleh nak berkah apa? Doa. Hak lemah tu. Hak kita hak tak ada itu doa. Kalau rasa orang tak ada langsung di segi fikiran nak tolong menolong di segi fikiran nak sama dengan Islam kita hak duk susah payah tu tak ada doa, tak ada perkara. Hak ni lah kita kena fikirkan mula. Kita jadi molek. Jadi balik. Kita kena fikirkan mula. Molek sikit kita iaitu kita kena doa. Doa. Selebih kurang kita kena doa. Kita kena doa lah. Kita kena doa. Nak ya tahu kau kuat. Lepas tu orang panggil hak วันที่ 10 40 marai การโจมตีทางอากาศล้มเหลวในพื้นที่ต้องเผชิญการตอบโต้อย่างแรงเนาะya to kau dok kuat for dia pun dok dari segi Yaman ke saat ni pun dok kuat dari segi Lakme ke dari segi Jufalah kita pun dok kuat lah no ya to ada semua tak ada beradu orang Islam kita dok kena zoling semua no ya to apabila demo dok suluh demo dok sapa benar hak benar Allah ni kau dok buka kau dok nampak
Lepas tu saya nak pergi tengok satu, orang panggil satu ongkon fatwa pula dah hak Egypt, hak Mesir ke sana ni. Ongkon fatwaสูงสุด hak Egypt ออกแถลงการคัดค้านการเรียกร้องยิฮาดในกาซาhak ni hak dalam Mesir pula. Dalam Mesir dia tu beristihar lah. Dari segi fatwa hak Mesir ke sana tu dia kata hak demo nak suruh jihad ke sana tu dia kata ya tak ada masuk lah di segi dia ke sana tu. Ya khad khan dia tak ada itulah di segi fatwa hak Mesir ke sana tu. Tu. Tak tahulah saya sendiri kok tak tahu kok dari segi maklumat, dari segi dalil-dalil kena ngaji, kena tanya ustaz gitulah. Nak ya tahu maklumat ni duk nak ya tahu ada dua lah. Maklumat hak nu ya tahu wajib kena jihad. Kata maklumat hak fatwa hak Mesir ke sana tu dia khad khan. Tak ada masuk dalam wajib jihad lah di segi dia tu. Ni ya tahu jadi dua lah masa sekarang. Lepas tu duduk kita lah, kita nak ambil hak mana wak pergi. Lepas tu duduk kita belakang masa sekarang. Lepas tu nak ya tahu masa sekarang kita selebih molek iaitu kita kena doa lah. Kita kena doa selebih molek. Tu dari segi berita keluar negara sikit banyak rekas banyak daripada saya hari ni. Kalau bahasa saya siapa kok mana tu silap dah salah tu saya minta maaf lah. Hari ni sekadar ni dululah dari segi berita keluar negara. Lepas tu tempat teh kita kalau bahasa negara kita tu berita tak ada itu mana lah. Dari segi ni berita tempat teh kita banyak kan menipu. Hak tu hak kena jaga lah. Hak tu kena jaga selebih ting. Selebih ting hak menipu. Duk warehouse semua dari segi penipu ni ada semua. Dari segi penipu kata dia boleh buat masuk kerja ke, dari segi orang panggil own duit ke, nak ya tak ada belakang masa sekarang. Lepas tu hak baru sekali marai tu berita saya tak ada baca maklumat lagi. Saya nak siapa tak boleh lah ni sebab saya nak oyak tu takut silap dan salah. Tu nak ya masa sekarang kita kena jaga. Jaga lebih banyak masa sekarang. Dari segi makan ni pun tempat kita masa sekarang nak ya tahu penyakit hak baru pun banyak. Dari segi kita ke sana tu kalau masa tengok dalam orang panggil dalam klip video dalam popo dari segi masa sekarang tu kalau masa tengok dari segi doktor pet pun tu beristihar banyak lah dari segi orang panggil kita masa sekarang umur muda tak siapa masa kalau masa biasa tu orang umur tahun ni song patutlah ada penyakit tetapi masa sekarang tu umur muda tu ada penyakit dah. Budak ke samalah dengan saya di werung-werung kan saya tak ada nampak werung dah tetapi nak ya tak werung fok budak fok po masa sekarang tu ada penyakit belaka dah masa sekarang. Penyakit tak biasa berjumpa. Di segi tak biasa jumpa di segi budak. Jumpa di segi orang tua masa dulu, masa telah lepas. Tetapi masa sekarang daripada budak tu ada dah. Nak ya tahu pum hak kita berperang masa sekarang. Sebab ada daripada setengah hak naik pet hak gopo duk wicai duk tubik tu saya ambil setengah mari siapa apa kita. Sama saya pun pocok gak di segi vaksin COVID setelah pas sebab kena bekat. Nak ya tahu hak kita tu hak semua tu hak tanah air belakang. Hak semua tu hak tanah air belakang. Hak tu kita nak liang tak boleh. Masa sekarang kalau masa kita boleh exercise iaitu akan melangkah untuk jadi keropongkan untuk jaga kesihatan tubuh badan kita buatlah masa sekarang makan ni kita kena makan ni hak ada zat iaitu faedah kepada kita pasti exercise lebih banyak untuk apa untuk nakฟื้นฟู rangkai kita semula tubuh badan kita nak sihat semula sebab tubuh badan kita duk kena zoling duk kena orang panggil buat dengan vaksin kat mana tu mari duk orang panggil duk makan keropongkan hak kita dah masa sekarang sebab itulah kita kena menambah dari segi exercise atau makan ni makan ni dari segi hot plot sangkit kalau bahasa ulat-ulat tu tanis sendiri lebih selamat sebab masa sekarang kalau bahasa kita beli kat kedai makan ni tu ada ulat-ulat hak benda orang panggil benda kita tengok masa clear benda kita tengok tu masa nak makan nak ya tak ada ulat tak ada ibu po ketik langsung dari segi makan-makan ni ulat ke sana tu tu nak ya kita sok dulu takut benda tu ada racun
Iaitu san. Orang san pun puan dengan demo nak buat taneme demo ke saat ni tu jadi comel. Jadi molek. Sebab itulah kita kena jaga molek makin ni masa sekarang. Kita pun kita berperang dah. Lepas tu kita tak ada jaga kita pula. Tak ada exercise ko, tak ada makan ni hok baru-baru, hok plot sampit, hok tak ada racun ko. Nak kata kita tak ada jaga pula di segi ni. Nak kata kita tu nak kata bahayalah kita ni. Saya pun itulah daripada website ko, daripada social media tu untuk mensapa kita lah. Nabi kita tu dia tahu patut pakat jagalah kesihatan tubuh badan kita. Hak lebih ada harga masa sekarang kita lah. Kita sihat, kita boleh nak buat apa-apa. Iaitu nak buat amal ibadat, nak pergi cari makanan untuk keluarga. Nak kata kalau rasa tubuh badan kita sihat, kita boleh buat belakang dari segi amal ibadat kita buat sepenuh-penuh temti. Nak bangun tengah malam, nak maya, nak buat apa, nak puasa, nak apa. Kita sihat, kita boleh buat dengan penuh. Kalau rasa kita tak ada jaga dari segi kesihatan kita, tak ada jaga kesihatan tubuh badan kita nak buat amal ko, nak buat cari makan ko, kita tu jadi orang panggil tak sempurna manalah. Kita nak buat dengan sungguh, kita nak cari dengan penuh tu tak boleh. Tu dia hari ni saya pun sekadar ni sajalah. Nak live sikit banyak untuk before kita tu dah tahu semasa sekadar ni dululah. Kalau rasa saya siapa aku mana tu, kalau rasa ada satu dengan demo, kalau rasa ada kena deguh terima tu saya minta maaf. Hari ni saya sekadar ni dulu. Kalau rasa silap kau tu pakak-pakak maaf gimagilah. Maaf kepada saya tu. Hari ni saya sekadar ni dulu, minta izin dulu, jangan lupa tekan titan, tekan chat sebar bersama kata. Kalau benar hok molek. Tu dia. Hari ni sekadar ni dulu, minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.